Malaysia merupakan rumah kepada ribuan spesies haiwan. Tapi korang tahu tak, ada beberapa spesies yang langsung tak boleh ditemui di tempat lain sebab dia hanya hidup di kawasan tertentu dalam Malaysia. Haiwan seperti ini dikenali sebagai haiwan endemik, iaitu spesies haiwan yang hanya boleh ditemui di kawasan geografi tertentu dan tidak terdapat di tempat lain, daripada hutan hujan Borneo hinggalah ke kawasan pergunungan dan pulau-pulau terpencil. Jadi dalam video ni kita akan melihat haiwan-haiwan endemik Malaysia, apa yang menjadikan setiap spesies ini unik dan mengapa ia hanya boleh ditemui di sini. Cencorot Kinabalu. Di kawasan pergunungan lereng Gunung Kinabalu di Sabah, terdapat seekor mamalia kecil yang hanya boleh ditemui di situ. Namanya ialah cencorot Kinabalu ataupun Crocidura baluensis. Spesies ini merupakan haiwan endemik Gunung Kinabalu dan Gunung Tambuyokan, bermakna ia tidak ditemui secara semula jadi di tempat lain di dunia. Ia hidup di kawasan hutan gunung, belukar subalpin dan padang rumput alpine pada altitud sekitar 1,600 hingga 3,700 meter. Walaupun rupanya kelihatan seperti tikus kecil, cencorot Kinabalu sebenarnya ialah mamalia pemakan serangga yang lebih dekat hubungannya dengan cencorot lain berbanding tikus. Badannya yang kecil, kaki pendek dan muncung yang panjang membantunya mencari makanan di celah daun dan tumbuhan di lantai hutan. Persekitaran Gunung Kinabalu yang jauh lebih sejuk berbanding kawasan tanah rendah juga mempengaruhi bentuk fizikalnya, termasuk bulu yang lebih panjang dan badannya lebih besar berbanding beberapa cencorot yang berkait rapat dengannya. Biawak tidak bertelinga Malaya. Malayan Earless Monitor ataupun biawak tidak bertelinga Malaya merupakan salah satu reptilia paling pelik di Malaysia. Kerana seperti namanya, ia tidak mempunyai lubang telinga luaran. Ia juga mempunyai kaki yang sangat kecil dan badan berbentuk panjang, menyebabkan rupanya lebih menyerupai biawak yang telah kehilangan anggota badan berbanding biawak biasa. Spesies ini sangat sukar ditemui dan dipercayai menjalani kehidupan yang tersembunyi di kawasan hutan lembap. Ia mempunyai badan berwarna coklat gelap dengan corak kuning atau oranye, manakala ekornya panjang dan hampir sama panjang dengan badannya. Dietnya terdiri daripada haiwan kecil seperti cacing, serangga dan reptilia kecil. Biawak ini juga mempunyai sejarah taksonomi yang menarik. Untuk sekian lama, ia dianggap sebagai satu-satunya spesies dalam genus Lantanotus, yang bermaksud ia mempunyai keturunan evolusi yang sangat berbeza daripada kebanyakan biawak lain. Spesies ini hanya diketahui dari kawasan Borneo, termasuk Sabah dan Sarawak, serta beberapa kawasan di Kalimantan dan Brunei. Burung puyuh Bukit Malaya. Di kawasan hutan tanah tinggi semenanjung Malaysia, terdapat seekor burung yang lebih banyak menghabiskan masa di atas tanah berbanding di udara. Namanya burung puyuh Bukit Malaya ataupun Arborophila campbelli. Spesies ini hidup di hutan pergunungan dan biasanya ditemui pada altitud tinggi, terutamanya di kawasan hutan yang masih mempunyai letupan tumbuhan tebal. Burung ini mempunyai badan yang agak gempal dengan kaki yang kuat untuk bergerak di atas lantai hutan. Makanannya terdiri daripada pelbagai bahan yang ditemui di lantai hutan seperti biji benih, buah kecil dan serangga. Ia juga terkenal sebagai burung yang lebih suka berjalan dan mencari makanan di atas tanah berbanding terbang dalam jarak jauh. Apabila diganggu, ia biasanya akan melarikan diri melalui tumbuh-tumbuhan tebal sebelum terbang dalam jarak yang pendek. Yang menarik, spesies ini mempunyai taburan yang sangat terhad di kawasan pergunungan semenanjung Malaysia. Ia bergantung kepada hutan tanah tinggi yang matang dan tidak terganggu, menjadikan kehilangan habitat di kawasan pergunungan sebagai ancaman penting kepada populasinya. Ular kapak Cameron Highlands. Ular kapak Cameron Highlands ialah ular berbisa yang ditemui di kawasan tanah tinggi semenanjung Malaysia, khususnya sekitar Cameron Highlands. Siapa sangka? Ular ini hidup di kawasan hutan pergunungan dan biasanya ditemui pada altitud tinggi, dengan suhu yang lebih sejuk berbanding habitat ular di kawasan tanah rendah. Ciri paling mudah dikenali ialah warna badannya yang hijau terang, disertai corak yang membantu menyamarkannya di antara daun dan tumbuhan. Seperti ular kapak yang lain, ia mempunyai lubang loreal di antara mata dan lubang hidung yang mampu mengesan haba daripada mangsa. Ia merupakan pemangsa hendap dan banyak menghabiskan masa menunggu mangsa dari atas tumbuhan sebelum menyerang dengan bantas. Ular ini mempunyai taring panjang di bahagian hadapan mulut yang digunakan untuk menyuntik bisa. Makanannya termasuk haiwan kecil seperti katak, cicak dan mamalia kecil. Spesies ini juga pernah menjadi subjek kajian kerana perubahan warna dan corak yang terdapat pada populasi ular kapak di kawasan tanah tinggi semenanjung Malaysia. Katak terbang Nur Hayati. Katak terbang Nur Hayati ataupun nama saintifiknya Racquet Forest Nur Hayati ialah spesies katak pokok yang pertama kali ditemui di hutan simpan Gunung Panti Johor pada tahun 2006, sebelum secara rasmi diterangkan sebagai spesies baharu pada tahun 2010. Namanya diberikan sebagai penghormatan kepada Prof. Dr. Nur Hayati Ahmad dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Spesies ini boleh ditemui di beberapa kawasan semenanjung Malaysia, termasuk Kedah, Pahang, Negeri Sembilan dan Johor. Katak ini mempunyai badan berwarna hijau terang, manakala bahagian sisi badannya berwarna biru gelap dengan garisan coklat nipis. Bahagian celah jari pula mempunyai selaput berwarna hitam dan biru yang membantunya meluncur dari pokok ke pokok yang lain.
Katak jantan boleh mencapai kira-kira 64.7mm, manakala betina boleh membesar sehingga 83mm. Katak terbang nurhayati biasanya hidup di atas pokok yang boleh mencecah sehingga 7 meter dari lantai hutan, terutama berhampiran kolam sementara dan kawasan yang mempunyai air bertakung. Ia juga boleh menghasilkan bunyi panggilan yang digambarkan seperti bunyi berderak atau ketukan burung belatuk. Walaupun kebanyakannya ditemui pada altitud rendah, katak ini turut direkodkan pada ketinggian sekitar 1,500 meter di Cameron Highlands. Ikan pelaga bintik zamrud. Ikan pelaga bintik zamrud ialah ikan air tawar kecil yang hanya diketahui dari kawasan utara Selangor dan selatan Perak. Spesies ini biasanya hidup di air hitam yang sangat jernih, tetapi mempunyai kandungan bahan organik tinggi menyebabkan airnya berwarna gelap dan berasid. Habitatnya terdiri daripada paya gambut, parit hutan dan kawasan berair yang mempunyai banyak daun reput. Ikan ini mempunyai warna badan gelap dengan topok hijau berkilauan pada bahagian sisi yang menjadi semakin jelas apabila ia berada dalam keadaan teruja atau ketika berinteraksi dengan ikan lain. Seperti ikan naga lain, ia mempunyai organ labirin yang membolehkannya mengambil oksigen terus daripada udara di permukaan air. Adaptasi ini membolehkannya hidup dalam air yang mempunyai kandungan oksigen rendah. Yang menariknya, ikan pelaga ini mempunyai kawasan taburan yang sangat kecil. Kemusnahan hutan paya gambut dan habitat air hitam boleh memberi kesan besar kepada populasinya kerana ia tidak mempunyai banyak kawasan lain untuk berpindah. Spesies ini juga terkenal dalam kalangan pemelihara ikan kerana warna dan corak semula jadinya yang unik. Malayan hooktail. Pepatung ekor cangkuk Malaya atau Malayan hooktail merupakan spesies pepatung yang endemik di semenanjung Malaysia. Spesies ini pertama kali diterangkan pada tahun 1925 dan kini dianggap sebagai pepatung yang jarang ditemui. Berbeza daripada kebanyakan patung yang mudah dilihat terbang di kawasan terbuka, pepatung ekor cangkuk Malaya lebih bergantung kepada sungai dan anak sungai yang mempunyai air bersih. Larvanya hidup di dalam air sebelum keluar ke daratan dan berubah menjadi pepatung dewasa. Beberapa lokasi rekodnya termasuk Sungai Tiang, Sungai Kuda, Sungai Rokan, Sungai Semelian dan Sungai Tan Hain. Nama hooktail pula merujuk kepada bentuk bahagian hujung abdomen jantan yang mempunyai struktur seperti cangkuk. Spesies ini turut disenaraikan sebagai hampir terancam dalam penilaian IUCN dengan kehilangan dan kemerosotan habitat air tawar menjadi antara kebimbangan utama terhadap populasinya. Tupai Kinabalu. Di kawasan Tanah Tinggi Sabah, terdapat seekor tupai yang hanya ditemui secara semula jadi di kawasan pergunungan Borneo. Namanya Tupai Kinabalu. Walaupun namanya merujuk kepada Gunung Kinabalu, spesies ini bukan hanya terdapat di gunung tersebut, tetapi turut ditemui di beberapa kawasan tanah tinggi lain di Sabah dan utara Borneo. Ia hidup di hutan pergunungan pada altitud sederhana hingga tinggi. Tupai Kinabalu mempunyai corak warna yang agak mudah dikenali. Bahagian atas badannya berwarna hitam keabu-abuan, bahagian bawahnya berwarna merah jingga, manakala pada bahagian sisi badannya terdapat jalur berwarna kekuningan dan hitam. Seperti kebanyakan tupai, ia menghabiskan sebahagian besar masanya di atas pokok dan memakan pelbagai sumber makanan daripada tumbuhan yang terdapat di hutan pergunungan. Menariknya, kawasan Kinabalu Park sendiri mempunyai kepelbagaian hidupan yang sangat tinggi. Sabah Park merekodkan lebih 100 spesies mamalia di kawasan tersebut, termasuk beberapa spesies yang hanya ditemui di kawasan Kinabalu. Tupai Kinabalu merupakan salah satu daripada mamalia pergunungan yang mempunyai taburan sangat terhad di Borneo. Kelawar pipistrelle tembaga. Kelawar pipistrelle tembaga atau nama saintifiknya Hypsugo verdemani ialah spesies kelawar kecil yang diketahui dari Malaysia, khususnya di kawasan Sabah dan Sarawak. Spesies ini tergolong dalam keluarga Vespertilionidae, iaitu kumpulan kelawar kecil yang biasanya aktif pada waktu malam dan menggunakan ekolokasi untuk mencari arah serta mengesan mangsa. Kelawar ini mempunyai bulu berwarna coklat tembaga hingga perang kemerahan yang menjadi asal kepada namanya. Saiznya juga kecil dengan panjang badan hanya beberapa sentimeter. Seperti kebanyakan kelawar pemakan serangga, ia keluar pada waktu malam untuk memburu serangga kecil yang terbang di udara. Rekod taburan kelawar ini sangat terhad dan spesies ini bergantung kepada habitat hutan yang sesuai di Borneo. Kehilangan hutan dan perubahan habitat boleh memberi kesan kepada kawasan tempat ia mencari makanan dan berlindung. Plectostoma syaphilum. Plectostoma syaphilum ialah spesies siput darat bersaiz sangat kecil yang pernah hidup hanya di kawasan Batu Kapur, Bukit Pancing, Pahang. Spesies ini pertama kali diterangkan pada 1952 dan mempunyai cangkerang berbentuk lingkaran dengan rusuk-rusuk halus yang padat. Oleh kerana habitatnya yang sangat terhad, spesies ini tidak mempunyai kawasan lain untuk berpindah apabila bukit tersebut mula dimusnahkan. Pada awal tahun 2000-an, kawasan Bukit Pancing mula dilombong untuk mendapatkan batu kapur. Bukit yang menjadi satu-satunya habitat spesies ini akhirnya dikuari sepenuhnya, menyebabkan habitatnya hilang. Spesies ini kali terakhir direkodkan sekitar tahun 2000 sebelum kemudiannya diiktiraf sebagai pupus dalam senarai merah IUCN, menjadikannya satu-satunya spesies haiwan daratan endemik Malaysia yang diiktiraf IUCN sebagai pupus. FRIM turut merekodkan bahawa Bukit Pancing telah hilang sepenuhnya akibat aktiviti kuari pada tahun 2007, meninggalkan kawasan bekas bukit tersebut sebagai lekukan yang dipenuhi air.